Jom kita buka kotak yang kedua. Rasa-rasanya ayam apa yang ada dalam kotak ni ya? Jom kita bukakan tip ni terlebih dahulu. Rasanya ayam dalam ni ada 2 ekor. Tak tahulah seekor atau 2 ekor. Sebab kotak ni berat sangat. Bila dah buka tip semua tu, kita campak je yang ke tepi. Macam biasa bila nak keluarkan ayam tu, kita buka perlahan-lahan. Kita tengok dulu. Oh ya, ada 2. Inilah ayam yang pertama. Ayam pertama ni betina. Alhamdulillah, dara ni tinggi juga. Body pun kasar. Bolehlah ni kita buatkan induk di dalam reban. Bila kita dah tengok ayam ni, kita simpan di bawah terlebih dahulu. Bila dah letak yang seekor ni kat bawah, kita tengok pula yang lagi seekor. Harap-harap cantiklah juga. Kita buka perlahan-lahan macam biasa. Ayam ni menggelupur bila kena tangkap. Dan inilah dia, induk SG yang seterusnya. Alhamdulillah, yang ni pun boleh tahan juga cantik dia. Korang boleh tengok kaki dia, hitam betul. Alhamdulillah. Inilah kotak yang kedua. Ada induk SG. Kita letakkan terus induk ni di bawah sangkar. Alhamdulillah. Rasa-rasanya induk dah ada. Yang ini agak-agak apa ya? Kalau nak tahu video seterusnya, korang cuba komen. Terima kasih. Assalamualaikum.